Assalamualaikum guys. Hari ni kita akan buat video nail polish ni. Okey, tapi ada slime dulu. Kita nak korang boleh buat sendiri. Ini senang je nak buat. Korang beli slime. Lepas tu, korang letaklah warna, letak decoration macam biji-biji ni. Lepas tu korang letak. Jangan lupa nak letak activator tau lepas tu. Tapi kalau korang punya tu dah rosak, lagi senang nak buat. Kalau rosak lagi Kalau senang. cahaya rosak macam tu lagi senang nak buat. Dia punya rosak tapi dah jadi macam beli punya tau. Okey, korang jangan lupa untuk buat sendiri. Okey, itu saja daripada kami. Okey, kita akan continue balik. Letak balik. Awak tak habis-habis nak main. Nah, letak ni sekali. Okey, kita akan back daripada nail polish center. Korang boleh nampak kan? Okey, sekarang kita akan buka dulu. Hana, sini cepatlah, lambat nanti. Okey, kita tinggalkan dia lah je. Okey, kita buka dulu. Unboxing first. Cantik. Wow. Okey, kita punya nails dah potong. So, kita boleh Okey, kita orang nak. Mula-mula kita buat keluar barang dulu. Alright. Ini melekat, tak boleh keluarkan. Boleh je lah. Okey, kita tak sini. Ini semua bahan-bahan dia. Alright, tapi I nak cakap satu benda. Dia punya nail polish ni, Dia lambat kering tau. dia lambat kering. Lepas tu, Sorry lah kalau lama sangat video ni. sorry tau, sebab lepas tu ni kalau kena air dia akan hilang. Kita tak tahu nak edit sebab kita budak-budak kecil ni. Dia kalau baru. kena air akan hilang. Ha. Kalau kita copy tak hilang. Dia 10, saya 9. Okey, lagi pun siapa nak buat dulu? Saya tolong buat untuk dia Okey. Aku saya burau. Kalau chat tadi. Okey. Dia buat untuk saya cepat. Okey, mula-mula Awak ni kan. Yang ni lah. Yang ni lagi best. Ni kita orang jarang guna sebab ni sayang. Yang ni kita bagi dekat Hana. Hana. Sebab Hana punya kuku ni kotor. Nanti kalau letak ni tak cantik tau. Tak apa, boleh je. Okey, mula-mula awak kena buat file ni dulu macam tu. Buat tu siapa pun tahu. Okey, awak file untuk satu-satu kuku. Right. Kena cantikkan kuku dulu baru boleh buat. Dia buat pandai lah dia buat ni. Macam fashionable. Mana dia aku buat macam banget. Dia cakap dia buat macam kelakarlah Hana ni. Kita orang ni kawan rapat di rumah sajalah. Tapi Tahu tak? Dia cuti sekolah seminggu dia kena sekolah. Tapi dia sekolah pagi. Nanti saya kan duduk kat rumah. Lepas dia sekolah pagi tu boleh main. Kalau mama saya bagilah. Mama pula. Awak panggil mak lah. Ibu. Kita panggil ibu. Saya panggil Tapi ibu saya kerja. Kadang ibu saya bagi. ibu dia jadi doktor. Nurse kan? Siapa pernah jumpa dekat apa tu klinik kesihatan Sungai Besi, pernah pergi, ada nama Salwa, itulah mak saya. Kita akan buat video nail polish sampai berbincang pasal kita. Cantik weh. Glitter. Korang buat lah. Korang beli kat Iko ada tau. Kat Iko. Murah je. Mestilah RM2.40 kan? RM2.60 dah sekarang. Sekarang dia dah mahal sikit kan Iko tu. RM2.60 ya guys. Yang ni RM6 pun. Ini RM6 kot saya rasa. Dia beli kat DIY Saya rasa saya beli kat DIY DIY. Ingatkan Iko. Sorry guys, tersalah. DIY weh. Sorry. Sorry kita tersilap. Tapi best weh main benda ni sebab dia kalau kena air baru hilang. Kalau kopek-kopek tu nanti kita terkopek dah tak cantik. Yang tepi ni tak payah. Buatlah. Okey. Dia tak berapa nampak. Macam glitter je. Dia tak biasa guys. Tapi dia cantik guys. Dia glitter dia. Stiker ni dia tak lekat sangat. So kita tak guna lah guys. Dia tak lekat pun stiker tu. Isha ada guna Tapi saya tak guna dah. Tak lekat dah. Sorry guys. Kita tak guna. Kalau korang nak. Weh, terlap kat sini. Tak balik. Kau ni kan. Apalah. Dalam video ni
kita tak tunjuk muka tau. Okay, korang kata yang kita orang ni kawan rapat sejati lah. Masa first time dia kawan I dekat rumah ni. Kan? Okay, sekarang saya buat dia pula. Okay. Nak guna yang ni, tak nak yang ni. Alright, baiklah. Aku tipu kita dosa. Itulah. Yang ni lagi pun kuku ni kenapa corak-corak dia macam ni? Macam pelik je guys. Tak. Corak dia tak cantik, I tak suka. Kalau dia Kenapa tunjuk kat atas ni? Atas ni mana ada kamera? Sini tak tunjuk dekat sangat kan. Apalah kau buat macam tu. ni dulu kau tak main. Oh, sorry baby. I ada baby. You tahu lah. Tidur, rumah tidur. Oh, okay, sorry baby. Baby apa ni? Geli lah. Ada ni. Dah semalam. Kita main. Tak boleh serius tau. Sas. Nanti kita orang begitu. Tak boleh sas. Kita kan orang Melayu. Mana boleh buat macam tu. Tipu kau lah tu. Nasib baik itu tipu je. Bukan betul guys. Sebaik. Kalau betul, betul-betul tak ada hati lah. Dosa. Mengarut-ngarut je kan. Boyfriend the best kan. Mengarut dah. Tak mengarut lah. Itulah kan. Macam I lah menarut. Ada boyfriend. Dia mana ada boyfriend? Ada. Single je. Ada. Haram. Tapi dulu. Isha masa dulu haras. Tapi sekarang tak suka dah. Isha kata Isha tak suka hadas. Tak suka kan. Gila. Isha rasa dia macam tak lagi ketat daripada Isha. Dia tak handsome. Kerja bangga. Guys, dia cakap jiran kita Hana Jiran kita tu, dia suka dia. Suka dia. Ish. Tapi kita orang ni benci dia tau. Sebab muka dia buruk gila mampus. Jiran kita tu Hana cakap dia bangang. Tak. Dia buruk gila nak mampus. Cakap bangang. Cakap orang bangang. Ya. Dia pernah ketuk rumah I tu. Dia pernah ketuk rumah I juga. Sebab dia marah sakit kat I. Dia ketuk. Wah. Dia pernah Dia datang. malu dia. Dia pernah datang rumah I sebab mak dia tak ada kat rumah. Dia main kat rumah I. Bila? Macam cinta pula masa darjah 1. Tu tak, Haras tu suka si dia ni. Dia pun suka Haras tu dulu. Tapi sekarang Tak, Haras tu nak kahwin ni dia. Kata bang. guys, dia asyik cakap bangang je guys. Belum siap lah tu. Dah lah toyol. Yang ni. Dah. Oh sorry guys. Kau tu yang buta. Okay guys, hari ni rasa nak guna stiker tak? Nak. Guna je lah kan guys. Bazir. Air beli dah kering. Air beli dah Dia kering ke kau? sikit. Cantik guys. Cantik. So beautiful. Kita akan post ni kat YouTube. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Siapa yang tak share, tak boleh. Tak boleh tengok. Mana boleh. Dia tu dah kenapa? Kedekat lah budak ni. Okay, nanti kalau Boleh ada, je tengok tapi please lah subscribe. Kalau tak nak subscribe tak apa. kita orang tak marah. Tak marah pun. Tapi Okay. kalau subscribe terima kasih lah. Terima kasih. Kita orang akan subscribe korang balik, okay? Kita Ha. akan balas dia sekarang. Kita orang tak Nanti tahulah kita petang ni kita orang nak main apa. Kita selalu main masa cuti. Kita orang Bestnya cuti seminggu. okay, sekejap lagi kita orang buat video. Okay, air ni dah kering. Jangan letak stiker. Stiker. I rasa video ni akan jadi viral lah. Kalau tak viral, saya tak kisah pun. Buat apa nak viral? Entah kau. Biar je lah kan. Tapi Tak viral pun tak apa. korang kena beli juga. Kalau korang teringin. Kalau korang teringat, kita Kalau tak mak kita ayah tak- korang, Kalau mak ayah korang bagi ya. macam saya, mak ayah saya tak bagi. Mak ayah saya bagi. Yeay. Bagi pakai. Bagi pinjam kawan saya punya je lah. Kalau beli tak boleh sebab takut adik saya makan. Adik saya, dia pemusnah dunia. Entah. Semua je nak. Dia lah ni. Isyak dah pukul 6 ke? Dah pukul 6. Kita main pukul 4 kan? Pukul 6. Apa hal pukul 6 guys? Cepatnya.
jam ni dah rosak. Tak, jam ni tak rosak. Bergerak. Cepat ya. Ha? Baru main. Kejap lagi kita orang main game kot. Guys, kalau sempat lah, maafkan kami. Akak ada solat asar ke? Belum. Solat Zuhur ke belum? Akak tak solat Zuhur? Tak. Ish. Yang game berjalan tadi terlupa. Syah, jom lah. Mari kita main komputer. Okay, Cara ada kamu satu video. je lah. Satu tak stiker, satu stiker. Awak nak letak stiker? Macam mana cakap? Okay guys, kita decorate jadi sweet life. Korang cuba baca. Saya tak faham lah. Apa dia cakap? Mana? This. Sweet life ke apa tu? Ya, tak nampak lah, Dik. Kau jangan Ada ambil kat situ. Ni ha. Okay guys, dia tengok rambut dia block. Rambut dia tutup semua benda. Rambut dia dah apa cantik. Malas nak tunggu kering. Kita pakai je. Okay guys. You kata tak melekat. Melekat gila kat tangan lain ni. Dia lekat sikit je. Oh guys. Ada tulis BFF. Wah, kita kena pakai ni guys. Tengok tulis BFF. Korang boleh nampak ya. We are BFF forever ya. Pakai yang jadi ni lah. BFF. Dia tengok. Aku buat je. Kita orang ni kawan rapat sejati dah. Kau ni tak habis-habis nak cakap macam tu. Yelah, tapi sebenarnya dia tak suka saya. Kenapa kita cakap kau ni? Tak elok lah. Entah kau ni. Hana ni dah kenapa guys? Dah lama sangat ke guys? Tak boleh nampak. Ejak kaki ni hang. Okey, nasib baik. Hana dia dekat saya. Hana ni kan. Bagi satu je. Curi je. I don't pakai Bagi lagi. dia orang nampak, Kita bawa ke bawah-bawah sikit. Bawah-bawah sikit. Thanks. Kita tak nampak. Gelap. Alah, kita dah buka langsir semua. Ya, cuba I buka lampu. Sudah tak? Tak. Cuba dia tutup lampu. Dia tutup langsir. Mesti nampak. Tutup lampu. Tutup langsir. Okay. Okey guys. Dah gelap mengelap ni. Lagilah tak nampak. Buka sikit. Dah buka sikit. Dia tutup tu. Itu. Nampak menerang-nerang kan? Tak apalah tak nampak guys. Sebab kita menutup belah sana. Kau punya rambut. Patutlah tak nampak. Aku menutup belah sini. Tak nampak. Maaf guys, maaf. Kau ni macam nak tengok je. Nampak bontot. Itu bukan nampak. Bukan dia pernah nampak. Nampak tak? Tapi ada pun. Guys, tolong pakaikan otak aku. Cakap lagi aku. Saya. Okey, letak sendiri. I dah siap dah. Guys, dia ni lambat. Itulah suruh tutup langsir lampu. Dia dah gila ke tu? Dia cakap aku gila. Kamu sama cakap aku gila. Sama je lah dulu. Dia dua gila. Umar tidur lah. Sorry guys. Sorry. I'm sorry. Sorry. Guys, dia ni lambat. Dah siap lah. Okay, akhirnya siap. Okay, kita akan tunjuk reveal. Kita akan reveal kita punya kuku. Kuku saya berwarna sikit. Dan jadi buru-buru dia. Saya punya cantik. Saya punya buruk. Jahat lah. Tapi cantik. Okey je. Okey, cantik. Cuba dia berwarna. Okay, tak apa. Saya tak tahu kenapa Okay. saya nak gelap. Okay, Okey, bye. itu saja untuk guys. Okay, nanti kita orang akan Assalamualaikum. buat video pasal kita orang main game. Assalamualaikum guys. Okay, selamat hari raya juga untuk korang kat luar sana. Bye.